Sekarang anda bersama dengan Random Rabu. Okay, minggu ini kami nak ajar anda buat air detox. Air detox ni bagus untuk kesihatan kita. Okay, anda perlukan buah tembikai, daun pudina, beberapa potongan lemon, 500 ml air sejuk dan juga messenger untuk anda campurkan semua bahan tadi. Langkah pertama, anda perlu potong tembikai tadi. Langkah kedua, masukkan air sejuk ke dalam messenger tadi. Langkah ketiga, anda masukkan tembikai dan juga lemon tadi. Hati-hati ya, jangan sampai tertumpah. Langkah keempat, anda masukkan daun pudina tadi. Gunakan sudu untuk masukkan ke semua daun pudina tadi ke serata kawasan. Kemudian tutup messenger tadi, kalau boleh tutup rapat-rapat. Tada, dah siap dah air detox menggunakan tembikai dan juga daun pudina. Anda boleh simpan dalam peti sejuk selama 8 jam. Anda juga boleh gunakan bahan lain seperti lemon dan juga timun. Selamat mencuba. Senang kan? Itu sahaja untuk minggu ini. Anda boleh praktikkan di rumah. Jangan lupa subscribe kami di YouTube. Anda boleh jumpa kami lagi di minggu hadapan. Bye-bye.